illallah, la ilaha 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 illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله 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 لا إله. لا إله إلا الله 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 لا. إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ayah! Kenapa? Kenapa? Kau cari aku, Nasir. Aku di sini, sayang. Aku di sini, sayang. Kemana kau nak pergi, Nasir? Sayang. Nasir, mari Nasir. Mana kau nak pergi, Nasir? Datanglah padaku, Nasir. Mana kau nak pergi, Nasir? Aku akan jengking kau, Nasir. Tolong, tolong, jangan ganggu aku, jangan ganggu aku, Nama. Aku sopan, aku tak ganggu kuburkan lagi, Nama. Aku tak ganggu. Sumpah berani
selagi kau bersumpah dengan aku, Nasir. Kau akan mati malam ni, Nasir. Kau akan mati, Nasir. Selagi kau hidup, roh aku takkan aman, Nasir. Kau mesti aku hapuskan, Nasir. Aku akan seduh darah kau, Nasir. Aku akan seduh darah kau, Nasir. Tidak! Tidak! Jangan ganggu aku, Lama! Jangan ganggu aku! Lama! Aku akan seduh darah kau, Nasir. Malam ni kau akan mati, Nasir. Aku akan seduh darah kau, Nasir. Kat. Cuba pergi make up artis. Cik Pontianak, you nak sudut pakai apa? Pakai straw? Ha? Hello. Dalam skrip ni, tak ada perkataan sedut ni tau. Tak reti. Bang, apa ni bang? Dah lengur dah ni. Okeylah. Kita break 10 minit. Okey. Mami ditacak lah. Ni. Akang ni tambah sikit. Ju, kenapa dengan you ni, Ju? Kecoh lah dia ni. Julia. Lingkup aku. Ju, you tahu tak, sekarang kita ni dah over deadline. Bajet dah terlebih pula tu. Tu you tengok muka producer tu. So? Apa lagi yang you tak puas hati ni? Apa dia? Banyak sangat. Nah, cuba you tengok muka surat 97 ni. Lain yang I tulis, lain yang you arah. I tulis hantu tu keluar waktu siang. Tapi you ubah screenplay ni, hantu tu keluar waktu malam. Lepas tu scene malam ni pula, daripada perkataan hisap, you tukar perkataan sedut. Lan, tolonglah Lan, perkataan sedut tu tak sedap langsung tu, tak buruk. Ju, I buat semua ni untuk mencantikkan lagi cerita you ni. I bukan suka-suka buat ikut sedap tekak I buat ikut logik. Mana ada hantu Melayu keluar waktu siang, Ju? Hantu Hollywood boleh lah. Apa pula tak adanya, Lan? Ini cerita rekaan. Macamlah you tahu hantu Melayu tu keluar waktu malam. Percaya sangat dengan benda-benda bohong macam ni. You jangan celupa sangat, Ju. Nanti apa? Hantu tu datang nak cekik I. Nak cekik-cekik lah. Lan, cerita hantu Pontianak yang you dengar daripada you kecil sampailah you besar, semua tu cerita rekaan datuk moyang kita masa dulu tau. Lagipun, I sebagai penulis skrip yang cuba lari daripada kepompong stereotip dan juga pemikiran lapuk orang macam you ni, salah ke I reka yang hantu Melayu tu keluar juga waktu siang? Macam hantu Hollywood tu juga? Salah? lantak you lah, Ju. Malas nak layan. Tapi nanti you jangan menyesal. Lagi menyesal bagi skrip dekat you tu tak? Lagi pun kena ingat, Lan, I pernah menang award penulis skrip terbaik anugerah skrin 3 tahun berturut-turut. So, I tahu apa yang I buat. Hello, Cik Pontianak. Lain kali, kalau nak mengilai tu biar kurang sikit tau. Sikit-sikit nak mengilai, sikit-sikit nak mengilai. You tak sikit tekak ke? Alahnya, dia tu memang aksennya. Kau tengoklah nanti. Kalau tu dia mati kena cekik oleh hantu pondan, mati kena rogol, baru padan muka dia. Kelas gitu. Nora, kau marah kat aku ke, Nora? Sorry ya, Nora, masa tadi.
tu memang susah nak cakap. Memang aku betul-betul geram sangat dengan Silan tadi. Suka-suka dia je nak ubah-ubah aku punya skrip. Dia ingat aku dah sekolah ke. Dia ingat macam cerita aku ni kokak sangat kot. Dia bukan tak tahu kan. 3 kali tau aku menang award. 3 kali Nora. Kau pun tahu macam mana skrip aku kan. Kau ni tersengih ni kenapa? Cakaplah. Nak cakap apa lagi Ju? Kau kan pemenang skrip terbaik anugerah skrin 3 tahun berturut-turut. Dah tentu kau tahu apa yang kau buat kan? Lainlah macam aku. Kau biasa cikai je. Perli nampak. Bukan perli tapi kenyataan. Kau memang terkenal Ju. Disebabkan skrip-skrip bermutu kau tu nama Ivy naik. Sememangnya jugalah aku tu hutang budi dengan kau. Tapi dalam masa yang sama Ju, kau kena ingat, kalau nak setakat harapkan skrip yang ada, tak ada maknanya kalau tak ada orang nak buat. Ju, skrip hanyalah idea yang ditulis di dalam kertas Ju. Kalau kita nak lengkapkan cerita tu, kita perlukan orang seperti prop master, makeup artist, cameraman, aku ke. Yang paling penting, pengarah yang bagus. Kau ingat tanpa pengarah boleh jadi? Boleh jadi drama ni. Aku rasa Roslan tu bagus budaknya je. Baik budaknya. Memang dia baru tapi bakat dia tu aku dah nampak dah. Apa kau tak rasa ke macam mana aku rasa? Alah, takkanlah tak nak support tunang sendiri kot. Kalau tak boleh confirm dengan location tu, mati kita. Kita kena confirm juga. Kena cerita juga. Tolong confirmkan. Tolong confirmkan. Elah. Location dah confirm belum? Dah. Okey. Ni apa? Sekarang jadual kita dah lari banyak tahu. Pasal aku tengok ni. Patutnya kita dah habis hari ni. Sini semua kita dah habis kan? Dah, location dia orang dah tak nak bagi. Sebab apa? Lambat syuting dia kata. Bukan salah kita. Kau ni pun tahu kan. Setiap kali bila Cik Julia termasuk set aja, mulalah. Ada je yang tak kena. Asal semua senyap? Nampak hantu? Hantu. Dah je? Bila you sampai? Baru je. Lah, Nai nak tanya you sikit. Apa pasal budak-budak kru you ni semua makin lama tu ajar dengan I? Apa yang dia orang buat kat you ni? Tak adalah, bila I sampai semua orang terus senyap. Macam nampak hantu lah pula. Mungkin sebab you yang tulis skrip cerita pendianat ni kot. Lan, I serius ni. I tak suka orang pandai-pandai macam tu tau. Macamlah I ni jahat sangat. Okeylah. I rasa dia orang pun bukan sengaja nak buat macam tu katnya. Mungkin agaknya dia orang segat kat you kot. Yelah, you kan penulis skrip yang terkenal. Tentulah dia orang segan sikit. Okeylah Ju. I kena pergi ni. Okey guys. Jom kita gerak. Lan, you nak pergi mana Lan? Kata tak syuting hari ni. Oh tak. Scene besok kena tarik buat hari ni. Pasal Ella dengan band tak boleh nak shoot besok. Dia ada hal. I nak ikut. Jalan. Sorry. Ni kita syuting location yang sama. Lokasi yang sama sebab ada 3-4 scene lagi kat situ. Lepas tu suruh arrange budak dengan prop, dengan lighting man, dengan cameraman semua kumpul kat bawah. Kita nak gerak nanti takut hujan ke petang. Ni grup kita je lah. Orang luar tak ada ikut syuting lah. Ada dengan extra sekali yang kita dah panggil tu. Orang luar tak payah. Okey bang, tolong eh. Okey. Okey, sekejap. Saya rasa tak payahlah kot. Alah, bukannya I ada buat apa-apa hari ni. Ikutlah. Okey, tapi janji. Janji apa? You jangan kacau set I, okey? Okey. Susun barang tu.
Okey, angkat barang jap. Okey? Okey. Okey guys, jom. Biasalah kita tak lambat. Make up yang superstar. Biasa. Okey je. Abang bersumpah, Norma. Walau apa pun terjadi, cinta abang akan tetap mekar dalam jiwa abang. Meskipun jasad kita terpisah, tapi hati tetap bersama, Norma. Norma, tak dapat abang bayangkan betapa sunyinya setelah Nur pergi. Oh, Norma. And cut. Kamera macam mana? Kamera okey. Elok okey. Okey. Sound? Bang, problem sikit bang. Kenapa? Mic ada aming sikit. Okey. Sorry bang Okey. One more take. Okey, stand by. Stand by. Play kamera ready? Ready? Okey. Roll. Boleh. Nanti. Sikit. Sekejap Hello bang. Siapa suruh tukar dialog dalam skrip ni? Siapa suruh? Dah director suruh, saya ikut je lah. No. I nak you tukar balik dialog Aisal. Tapi nanti... Tak ada. I nak you ikut balik dialog asal. You jangan ubah-ubah. I tahulah cakap apa dengan director nanti. Faham? Okey. Has. Dia hard sikit tu pasal hitam tu sikit. Okey, ngam. Okey Right. Okey, Cik Lan. Okey, light okey. Tolong diam semua. Okey. Tolong diam. Sound okey, kamera okey. Okey, Cik Lan sekejap. Okey. Ni rakat pakai kacamata, tolong diam Orang kampung ni, Pak Haji tolong diam, minta maaf. Tak maaf. Jangan bising Okey, Cik Lan. Okey, stand by Okey bang. As. Okey, silent sekejap. Stand by. Okey, kamera. Artis dialog okey. Okey, kamera roll. Kamera rolling. And action. Nanti Lan. Kejap Lan. Cut. Apa lagi ni, Ju? Lan, ni scene berapa Lan? 29. 29. Scene 29 ni sepatutnya kita buat waktu malam kan? Safe light. I tahu. Dim light dulu. Habis tu kenapa you tukar waktu siang? Sebab tak logik. Tak logik. Apa ni Lan? You. I nak tanya you. Dekat set ni siapa director? I ke you? Memanglah you. Tapi masalahnya you kena ingat, I script writer. I tak suka skrip I ni dah tak asli lagi. Faham? Kejahanam lah dengan asli you tu. Ju, you dengar sini baik-baik. I tahu you tu script writer yang baik, script writer yang terkenal. Dan production ni pun sepupu yang punya. Tapi you kena ingat, I ni director. Sebagai director, I tak suka I diperbudak-budakkan. I perlu dihormati. Kalau you rasa you tu bagus sangat, you direct sini situ ni. Cerita tu dah approve? Alhamdulillah, syukur. Ya Cik Amir. Yalah. Don't worry. Cerita kita orang memang takkan langgar garis panduan LPF. Yalah. Saya pun suka. Cik Amir tak suka? Saya pun tak suka lah. Boring juga kan cerita-cerita cintuan ni kan? Okey. Okey Cik Amir, thanks. Okay, bye-bye. Itulah. Tak ada masalah. Cari masalah. Dia mengada. Nora, Silan tu yang mengada, kau tahu tak? Aku cuma mempertahankan cerita aku je. Yang dia berpandai tukar tu pasal? Aku sebenarnya malas nak cakap banyak. Kepala aku ni dah pening fikirkan bajet dan lari banyak ni. Sekarang director pula lari. Petang ni aku nak ikut bapa aku pergi Manila. Bila cerita ni nak siap? Korang senanglah. Habis syuting, payment dapat. Aku? Macam aku tak tahu Lan tu. Sikit-sikit nak merajuk, sikit-sikit nak mengajuk. Habis mana ada director yang kau kacau set dia tak marah? Dah tu, kau nak suruh aku diamkan bila orang rosakkan karya aku. Macam tu.
Mana kau tahu orang rosakkan karya kau, Ju? Kau ada bukti? Setahu aku, semua drama terbitan kita stesen TV suka. Diorang tak komplain apa-apa pun. Lagi diorang suruh buat adalah. Ju, telefonlah dia. Susah aku kalau cerita ni tak siap. Kau nak suruh aku minta maaf dengan dia? No way. Dah ada senang-senang bodoh-bodoh tengking aku macam tu, kau nak suruh aku pujuk dia? Tak payah. Suruh dia pujuk aku. Okeylah Nora. Aku minta maaf lah kalau aku dengan Lai menyusahkan kau. Dah lah. Aku nak balik dah. Pasal Lan tu nanti dia okey lah. Faham kan dengan dia. Nanti Ju, ambil ni. Kunci apa ni? Tadi aku ada call stesen TV. Diorang dah approve proposal cerita kau tu. So sementara Roslan nak siapkan drama ni, aku cadangkan kau pergi Fraser Hills bercuti. Sambil-sambil tu kau tenangkan fikiran, kau siapkanlah cerita tu. Cuti? Satu pesanan suara baru. Hai Lan, Ju telefon saja nak bagi tahu Lan Ju akan bercuti ke Fraser Hill esok. Jadi kalau dah habis merajuk tu, kalau teringat lah. Itu pun kalau teringat. Cari juga atas sana. Okey. Itu aja. Hei, nasib. Hello?
Pakcik? Pakcik tinggal kat sini ke? Apa dia? Kiki lah. Tapi rumah ni besar sangat lah. Tempat nak round habis lagi. Esok kot. Nora, aku nak tanya kau sikit ni. Bilik sebelah bilik aku ni siapa punya bilik ha? Siapa yang duduk ha? Tak adalah, masa siang tadi aku sampai, aku tengok tingkap bilik ni terbuka. Lepas tu bila aku tengok lagi sekali, tingkap ni tertutup pula. Aku rasa kan, mesti ada orang duduk kat bilik sebelah ni. Aku cubalah buka-buka, tak boleh, kunci kau tahu tak? Kau ni mengarut je. Taklah, mana ada? Alah, kau janganlah bimbang, aku okey je kat sini. Hantu? Mana ada? Kau dengan Roslan sama je tu tak? Tak adalah. Suruh tu memanglah suruh juga. Lagipun mana ada orang kat sini kan? Yang ada cuma orang tua misteri tu je. Tah, manalah aku kenal. Kau ni tak apa-apalah. Belum apa-apa lagi dah tanya pasal skrip. Muka surat 1 pun aku tak siapkan lagi, kau tahu tak? Yelah, aku baru sampai kan. Penat aku tak hilang lagi. Alah, aku buat bagus-bagus pun nak buat apa. Kau tahulah si Roslan tu kan nanti suka hati dia je nak ubah. Yelah. Manilah macam mana? Okey? Tak ada buat tangan untuk aku ke? Apa-apalah. Baju ke? Nak patung ke? Boyfriend? Boleh jugalah. Tak adalah. Nora, aku nak tanya kau sikit ni. Gambar yang ada kat ruang tamu ni gambar siapa? Alah, yang ada kat sebelah dandang api tu. Tak adalah, seram juga aku tengok. Mata dia tu. Hello? Hello? Nora? Hello?
Pakcik, kenapa pakcik masuk bilik saya tanpa kebenaran saya? Saya tanya ni pakcik, kenapa pakcik masuk bilik saya tanpa kebenaran saya waktu saya tengah tidur? Pakcik dengar sini baik-baik. Saya tak suka pakcik masuk bilik saya tanpa kebenaran saya dan pakcik tak ada hak untuk masuk bilik saya. Dan saya tak suka pakcik alihkan potret tu dalam bilik saya. Jangan nak buat tak tahu pula pakcik. Macam ni. Siapa lagi yang ada kat dalam rumah ni kalau bukan pakcik dengan saya? Nanti dulu pakcik, saya belum habis cakap lagi. Habis tu siapa lagi yang alihkan potret tu kalau bukan pakcik? Sekali lagi saya cakap dengan pakcik, kalau pakcik masuk bilik saya Tadi potret tu Razak sedang asyik menghadap komputer di ruang tengah vila. Malam itu hujan lebat. Sesekali kedengaran bunyi petir dari arah luar vila. Wajah Razak kelihatan tekun menaip sambil sesekali membetulkan cermin matanya. Tiba-tiba, tumpuannya terganggu apabila dia terdengar bunyi sayup-sayup suara kanak-kanak ketawa dari arah bilik atas. Suara yang tenggelam timbul. Razak terdiam seketika cuba memasang telinga. Namun suara tersebut telah hilang sama sekali. Keadaan menjadi hening semula. Razak menyambung semula menaik. Tiba-tiba kedengaran bunyi seperti bola melantun-lantun perlahan di atas lantai dari tingkat atas. Bunyi tersebut berterusan sehinggalah sebiji bola kecil berwarna-warni tersebut muncul dari arah tangga dan melantun perlahan turun dan bergolek ke arah kaki Razak.
pakcik ni? Buat panjatkan saya je. Pasal dari Manila. Pakcik. Pakcik tahu tak siapa yang duduk dekat bilik ni? Sebenarnya tadi saya dengar ada budak ketawa. Orang tua ni, orang tanya dia baik-baik, dia buat tak tahu pula. Apalah si Nora ni. Salam dari Manila. Aku akan balik hujung minggu ni. Macam suka tak dengan anak patung ni? Jangan main-main. Anak patung ni berpuaka tau. Acah je. Anak patung, kau berpuaka je. Puaka aku kau tak kira lagi. Sini memang susah sikit je nak coverage. Lagi kalau hari hujan kan. Kadang-kadang tu elok, kadang-kadang tu teruk. Maklumlah kawasan tinggi kan. Lah, daripada semalam saya cuba tak boleh juga. Nampaknya memang saya kena turun pekan ni. Cik saya sini ya. Sini. Ya. Okey. Terima kasih. Cik. Ya. Boleh tanya sikit tak? Boleh. Awak tahu apa-apa tak tentang villa dekat atas bukit tu? Cik tinggal kat sana ke? Duduklah. Sebenarnya cik, villa tu hantu cik. Hantu Madam Rose dan anak perempuannya. Hantu Madam Rose? Diam cik, jangan cakap kuat-kuat. Orang kata kalau cik sebut nama dia kuat-kuat banyak-banyak kali, roh dia boleh dengar cik. 15 tahun dulu cik, villa di atas bukit tu cukup popular. Tuan punya villa tu yang bernama Tuan Habib. Dia mempunyai seorang isteri berbangsa asing. Kalau tak silap saya, betul lah, berbangsa asing. Nama dia Madam Rose. Dan mempunyai seorang anak perempuan. Madam Rose tu orang dia baik. Pendek kata, orang kat sini semua memang suka dengan keluarga ni.
Cuma satu je. Rahsia Madam Rose dan anak perempuannya. Seorang tak tahu. Lepas tu Tuan Habib, dia tak tahu Madam Rose ada melakukan hubungan sulit dengan Tuan Majid, iaitu adik kandungnya sendiri. Sehinggalah satu hari tu, rahsia yang diorang simpan selama ni terbongkar. Tuan Habib nampak dengan mata kepalanya sendiri Madam Rose, Tuan Majid di atas katilnya sendiri pula tu. Lepas tu? Lepas tu Madam Rose pun minta cerai dengan Tuan Habib. Dan yang paling dahsyat sekali, dia cakap dengan Tuan Habib, anak perempuannya tu bukan zuriat daripada Tuan Habib, tetapi zuriat daripada Tuan Majid. Itu adik pada Tuan Habib. Gila ke? Jangan cakap apa-apa, cik. Jangan. Nanti Madam Rose dengar, cik. Saya takut. Cik. Lepas tu apa lagi? Lepas tu bila Tuan Habib tahu, dia tembak semuanya, cik. Dia tembak Madam Rose, anaknya dan Tuan Majid, cik. Dia tembak dekat atas bilik. Orang kata tembakannya tu boleh dengar sampai ke ni, cik. Bang! 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 Kuat dia. Selepas tu dia potong 13, cik. Punya kejam, hancur berkecai. Kemudian mayat-mayat tu semua ditanam di sekitar kawasan villa tersebut. Dan yang paling dahsyat sekali, yang paling dahsyat sekali, kepala Madam Rose. Apa? Masuk dulu, cik. Budak dekat atas tu. Alah, kat bilik sana tu. Buang masa lah cakap dengan orang tua ni. Sebelum sesuatu yang lebih buruk berlaku.
Apa tak tengok? Sebenarnya je Villa tu hantu je. Hantu Madam Rose kalau anak perempuannya je. Apa aja lah orang tu ni buat malam-malam buta ni.
Hello, Lan. Lan, you kat mana, Lan? Julia, aku menanti kau setiap masa. Hello, dia nak main-main tau. Kakak cari ini. Tuan. You sampai. Malam semalam. Ni, Jo. Ni apa yang dah terjadi ni, Jo? Malam semalam, I jumpa you pingsan dekat atas lantai. Di tingkat bawah tu. Kenapa sampai jadi macam tu? Sebenarnya semalam, masa you dah sampai semalam, you ada nampak tak pakcik yang jaga rumah ni? Pakcik? Pakcik mana pula ni? Tak ada apalah, Lan. Tak ada apa. Betul ke you tak ada apa-apa ni? I risaulah macam ni. Serius, Ju tak apa-apa. Cuma Ju pitam malam tadi gastrik kot. Itu yang I risau tu. Nasib baik I datang malam tadi. I jumpa you pingsan kat bawah. Kalau I tak datang macam mana? Tak ada siapa pun tahu you pingsan tu. Lan, you janganlah risau. I bukan budak-budak lagi, okey? Iyalah tu. You tak ada syuting ke hari ni? Ada kat Kuala Lumpur baru. Lasin. Itu yang singgah dekat sini kejap. Nak jenguk you. I ingat nak ajak you pergi ke location sekali. Boleh you tolong tengok-tengokkan dialog pelakon? Beli nampak? I rasa eloklah you ikut I. I risaulah you tinggal seorang-seorang. Malam tadi kalau I tak datang, tak tahu apa yang jadi pada you tu. Malam tadi, I jumpa you kat bawah. Besok entah kat utama mana katnya. Lagipun, I dengar rumah ni, seram. Lan, kalau you nak tahu, I lagi suka duduk kat villa yang berhantu ni daripada I jumpa dengan semua budak aku yang perangai lagi teruk daripada hantu. You tahu tak? Mulut jangan celupar tau. Dah lah Tuan Director, minta maaf lah. Saya lagi suka duduk kat sini seorang-seorang. Lagipun, kalau I pergi kat set nanti, ada pula orang yang merajuk. 1-0. Tu, ini handphone. Mana pula I letak handphone I tadi? Ya. Ni kau ke malam tadi? Mana Lan ni? Nampaknya. Lan, cepatlah Lan!
sekali. Dia cakap dengan Tuan Habib, anak perempuannya tu bukan zuriat daripada Tuan Habib, tetapi zuriat daripada Tuan Majid. Ju, macam ni sebenarnya. Lan nak minta maaf dengan apa yang dah terjadi hari itu. Lan sendiri pun tak suka dengan apa yang dah terjadi pada diri Lan. Tapi yelah, Lan ni pun manusia juga. Setiap manusia pasti akan melakukan kesilapan. Tapi bila Ju buat perangai dekat lokasi depan budak-budak kru, Lan rasa tercabar. Lan rasa malu. Lan, apa yang awak merepek ni? Hah? Apa sebab tiba-tiba tuduh Ju yang bukan-bukan? Tak, Ju. Lan bukan tuduh. Lan bukan bermaksud macam tu. Habis tu macam mana? Ju, Lan minta maaf, okey? Lan datang sini bukan nak cari gaduh dengan Ju, okey? Habis tu? Hah? Yang Lan tuduh Ju yang bukan-bukan tak pasal? Ha? Kata Ju cabar Lan lah, Ju malukan Lan depan budak-budak kru lah. Ha, lepas tu dalam syuting, Lan kata siapa director? Ju ke Lan? Ingat Ju tak ingat ke? Okey Ju. Lan minta maaf, okey? Dah lah, kita lupakan perkara ni. Kita balik KL, okey? Tak nak. Awak nak balik, awak balik lah. Lan, saya tak kisah tau kalau awak nak kata saya kepala batu ke apa ke, itu lantak awak lah, suka hati awak lah. Saya tahu. Punca ni semua sebab awak tak suka saya komen kejawat dekat lokasi. Lan, saya ni penulis skrip. Saya kena jaga semua hasil karya saya dan saya tak suka orang buat suka hati pada cerita saya walaupun yang buat suka hati tu tunang I sendiri. Faham? Ju. Jangan pergi ke sana, Cik Julia. Pakcik. Pakcik nampak tak ada seorang budak perempuan dekat pokok tu? Budak perempuan tu besar ni. Comel. Nanti dulu pakcik. Kenapa pakcik tak bagi saya pergi kat pokok tu? Pakcik, saya tahu pakcik tahu semua rahsia tentang villa ni. Tapi pakcik sengaja tak nak bagi tahu dengan saya. Tapi tak apa. Saya akan cari sendiri. Pakcik tengoklah nanti.
Pula Wan tu ni buat malam-malam buta ni. Babak 53. Malam ini malam yang ke-10. Razak berada di situ. Cuaca pada malam itu baik, tenang dan tidak hujan. Razak duduk menghadap komputernya. Dia cuma tinggal 2 hari untuk menyiapkan novelnya. Tiba-tiba kedengaran. Tiada apa yang kedengaran. Cuma suasana sepi. Razak merasa lega. Dia terus menyambung menaip. Tetapi tanpa diduga, tiba-tiba lampu terpadam dan lilin menyala dengan sendirinya. Kemudian portret yang disimpan oleh Julia di bawah tangga terbang melayang dengan sendirinya.
Julia, kemari kau Julia. Kemari Julia. Mana kau bola ni Julia? Mari kepadaku Julia. Mari. Cepat lampu. Cepat lampu. Keluar cepat. Yes. Abang Jul. Dia sumpah dia tak awak lagi. Okey, Raja Mimi. Yang main peti. Betul. Okey, Mimi. Oh, peti pergi sekarang. Okey, Mimi. Oh, peti pergi sekarang. Semua okey, Bos? Ya? Okey. Sekarang ni. Sekarang ni. Oh, ni. Abang dua naik situ. Kau tunggu sini. Apa dia? Tak ada orang. Abang dua tunggu sini. Okey? Tunggu sini. Kau dua ni naik atas tu. Saya bukan abang dua, bang. Ayo. Saya abang Zena. Ni abang Zena. Oh, nanti tengok. Naik. Abang juga naik cepat. Okey. Lepas ni, abang pergi ke bilik switch. Okey? Aku terpaksa tinggal besar lagi. Tuhan, hidup nyesal. Okey, bos. Cik Nora, go, now, go. Alamak, dia buat hal pula. Macam mana, Mak? Tak boleh. Cik Nora pandai-pandai ajalah. Hihi. Julia. Itu suara macam kenal lah. Julia. Itu macam suara Cik Nora, bos. Kau Julia. Kemari kau Julia. Julia, aku dah cakap lagi.
Julia. Kemari. Aku dah sedang darah kau, Julia. Aku langsung darah, Julia. Kemari kau, Julia. Alah, macam mana lagi-lagi Hindustan pula ni? Awak! Cik Jun nak minum apa? Apa semua ni? Tanya kan? Sunting kan? Sunting. Apa pula lagu Hindustan ni? Aduh, mampus aku. Samad. Masuk, Samad. Sudah. Roslan! Okey ke tak okey ni? Cik Nora, saya rasa pinggang saya ni dah bengkok. Alah, habislah aku. You ingat I suka ke, ha? Sebenarnya... Cukup, Roslan. Sampai hati you bodoh-bodoh kat I macam ni. You tak ada otak ke? Kalau betul pun you nak sedarkan kesilapan I, you buatlah cara matang, bukan cara bodoh macam ni, cara gila macam ni. Ju, maafkan dah, Lan. I dah penat dah, Lan. I sedar selama ni semua orang cakap you humble, you baik, you penyabar, tak macam I. I ego, I panas baran, I degil, I kena kepala, semua sebab-sebab yang tak kena. Bagi I, you je yang boleh mengawal diri I, yang boleh membentuk diri I. I tahu selama ni I selalu bantah cakap you. Tapi tu mulut I lah, mulut I, tapi bukan ke hati I. I percaya semua cakap you. I faham maksud you siang tadi. Dan I ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana you sedarkan kesilapan I selama ni. Tapi malam ni keterlaluan, Lan. Keterlaluan buat diri I. Ju. Bukan dengan cara ni lah, bukan dengan cara ni. You betul-betul menghina I. Lan, jika ini harga yang perlu I bayar atas kesilapan I selama ni, I terima dengan hati yang terbuka. You puas hati kan? Tapi cukup untuk kali ni, Lan. Cukup untuk kali ni, tak ada kali kedua. I dah tak tahan lagi. Ju. Apa yang berlaku malam ni bukannya idea Roslan. Aku yang rancang pada awal, Jo. Dan aku juga sengaja suruh kau datang sini. Jo. Kami cuma nak kau berubah, Jo. Itu aja. Berilah aku peluang, Jo.
peluang menjadi sepupu kesayangan kau? Nurah, sebenarnya aku juga nak minta maaf dengan kau atas kesilapan aku selama ni. Sebenarnya plan kami bukan macam ni, Jo. Sebenarnya plan asal kami ada kat luar. Jom. Surprise. Selamat hari lahir, selamat hari lahir, selamat hari lahir Julia. Tak nak kat belakang. Jangan sibuk je. Sini payung Cik Julia. Apa bukan. Ayo. Hati dah sana lah. Saya macam hati dah. Kecoh lah. Selamat.